Guys, strike. Ui, minta kelah lah guys. Besar ni guys. Besar ni guys. Mata saya halus. Guys, nampak bangau guys, 2 ekor bangau. Saya tak tahu lah betul ke tak. Orang cakap kalau macam ni saya tak minta. Orang tua cakap kalau macam ni nak banjir besar. Minta-minta tak lah, kat je lebu. Bangau guys, 2 ekor nampak. Ke orang bela. Bangau bangau. Cekoi. Orang cakap lah nak banjir besar. Nampak? Musim kat tengah jalan. Welcome to Jelebu. Air naik sampai parah ni guys. Dah 2 hari dah. Dalam betul. Habis ni bawa dia air. Tada. Guys, assalamualaikum guys, saya Rizal. Syarizal Razali SC Fishing Trade. Okay guys, saya sebenarnya saya nak cari lokasi untuk buat konten bottom guys. Saya bottom baung, tengas, kelah merah. Setakat ni belum jumpa lagi lokasi yang sesuai. Jadi saya ada cuba menggunakan umpan, orang cakap umpan buatan sendiri. Umpan peram kan. Umpan tu khas untuk tengah tu. Tapi kali-kali makan nasib lah. Tapi belum jumpa lagi guys. Ada makan tapi kecil-kecil kan. Jadi saya anggap umpan tu okey. Tapi tempat tak sesuai lah. Jadi saya terus mencari. Okay guys, waktu siang saya casting. Malam pun saya bottom. Okay guys, saya nak cuba ada mata. Mata ni diameter dia halus tapi dia 4 kali strong. Saya dah ambil nombor 16, nombor 14, nombor 12. Jadi saya nak cuba mata ni. Nak tengok kuat ke tak. Kalau kuat saya akan teruskan pakai lah. Kalau tak kuat saya akan cari mata lain lah. Saya tak boleh nak sebut guys jenis ataupun jenama mata ni. Dia stok tak banyak. Bila stok tak banyak, bila saya dedah kan. Sebab tak ada sponsor kan. Orang akan ambil, orang ambil habis. Saya langsung tak merasa. Jadi warna saya tak sebutlah jenama. Tapi dah banyak mata sekarang ni. Mata 4 kali strong, 6 kali strong yang diameter dia kecil. Tapi dia punya kekuatan tu besar, banyak. Jadi kamu carilah. Saya nak cuba mata tu guys. Saya punya target teluk yang dalam lah. Air lepas dalam ni insyaAllah ada rezeki kita guys. Okay guys, tu pancing dah siap. Semua dah siap. Kita terus casting. Saya tuju lubuk-lubuk yang cakap power je lah. Okay, jangan lupa like, comment, subscribe sampai channel guys. Setakat ni kita dah main sikang. Lepas tu kita dah main tengas. Okay, hari ni kita casting dulu. Malam kita bottom.
Guys, cry. Guys, cry. Strike. Ui, minta kelah lah guys. Besar ni guys. Agak besar ni guys. Mata saya halus. Ui, tengas. Besar. Alhamdulillah. Guys, tengas. Ini tengas. Allahu Akbar. Terkejut saya. Mata halus guys. Sekejap guys. Kuat dia makan weh. Wah, berdebar saya guys. Sekejap guys. Kita keluar gari. Saya ada buat gari. Nampak dua. Macam kau dapat ikan lah guys. Cari tu lah. Tapi naluri saya kata hari ni saya dapat ikan sebab sebab air boleh pada dalam. Pasal ikan tu kan. Come on lah. Kena pakai pelayar tak boleh. Solid. Alhamdulillah. Nakam tak? Nakam. Ini lagi besar ke? Itu lagi besar guys. Ui. Ke laut le. Mata ni lagi halus daripada itu. Nombor 14. Guys, saya tunjuk kat kamu kenapa yang itu saya mula-mula saya macam ingat itu kelabui guys. Sebab nanti jap saya tunjuk kat kamu Wih, berponok. Berponok ni guys. Weh, sikit je kena. Okey. Berponok tengah ni berponok. Oi, luka. Jap, saya gari belah sini Nak tambat ke nak gari? Garilah sekejap ya. Saya nak cuma nak bagi dia segar Okey. Jap. Saya rendam jap. Kan saya view. Berponok tengah ni berponok. Ui, luka lah badan dia. Terseret awar. Saya adik kamu. Guys, kamu tengok kalau kamu tak percaya mata. Nombor 14. Halusnya guys. Mata ni saya tak boleh sebut. Nanti kalau saya sebut, orang beli
Benda ni tak banyak. Bila saya sebut orang beli, habis saya tak dapat guys. Macam itu. Mata UTS kan habis. Mata ni walaupun nombor 14, dia 4 kali strong. Kuat lah mata ni. Boleh pakai lah. Guys, kamu tengok yang tengah merah itu, lepas tu dia merah lah. Dia merah macam kelahan. Sini dia guys, dia tak ada gerutu ni, nampak? Ada gerutu. Nampak? Inilah punca orang panggil tengah batu ni, gerutu ni. Saya lupa bukan atas ni. Ni ada gerutu ni. Tapi ni ada ponok pula. Ini memang clear lah tengah batu. Yang tengah merah itu dia tak ada gerutu. Tu saya ingat kelabui. Dia segal guys. Yang hijau. Guys, kita view ikan sekejap. Kita tak boleh bising sangat ni. Kita baru sampai. Kita nak casting. Saya rasa ikan ni lagi besar pada kita dapat itu guys. Ni jenis panjang guys. Oh ya Allah. Guys, sekarang berponok ikan ni guys. Ada ponok. Lepas tu ni dia ada gerutu. Yang tengah yang itu saya ingat yang kelabuih tu tak ada gerutu. Sini. Ni ada gerutu. Tu ni dia tak ada median lah guys. Saya biar dia segar. Saya nak ambil ikan ni guys. Jom kita terus yang casting. Kita kena senyap. Kita orang yang pertama masuk lepas di dalam negara. Dah 2 hari jadi dalam kan. Kita orang pertama masuk. Rezeki kemungkinan ada kelebihan kat kita lah rezeki. Jom kita tengok. Jom. Deh. Guys, kita kena cepat ni guys. Air nak hujan. Tengok ni. Tempat sebarau ni. Ada tak penghuni lain? Jejak orang banyak. Tapi dia orang tak mancing. Dia orang cari hasil hutan. Ada. Tak kena. Tak tahu kelas atau tengah. Guys, kita tak boleh lambat ni guys. Nak hujan ni guys. Gelap hari lah.
Guys, saya nak pergi atas. Hari dah nak hujan lah. Gelap guys. Guys, kita kena gerak dulu ya guys. Nanti kita tengok balik lah. Gelap guys, nampak. Tak boleh ni guys. Kita kena gerak balik guys. Packingkan lagi. Okay guys, saya nak terus gerak balik guys. Ni nak hujan ni rasanya. Macam kita nampak bangau tadi kan. Nak musim hujan ni rasanya lah. Guys, umpan lah nak bottom. Lepas tu saya ada pasang bubu guys malam. Ini kalau bawa di air biar ni. Kalau hujan lebat biar. Tu ingat air ni sambil bottom nak tambah umpan bubu. Ni umpan bubu, ni umpan nak bottom. Tapi ni nak hujan pula guys. Makna memang tak boleh nak bottom. Memang tak boleh nak tengok bubu. Kita kena gerak balik guys. Saya pasang bubu tu nak tangkap ikan yang bau hidung tu. Cantik pula ikan tu, itu mati kan. Saya nak cari ikan tu lah. Tu pasang bubu. Tapi mungkin tak dapat nak tengok. Berwarna bubu tu rasa burn tu. Kalau hujan lebat lah. Kalau tak hujan, ada chance besok pergi tengok. Okay guys, saya nak packing ikan tu guys. Okay guys, ni ikan kita guys. Tengah hijau. Guys, ni kecil sikit lah. Ni kecil sikit. Dia punya pipi ni habis lah. Tegah kat batu. Guys. Ni bayar yang mati tu. Ni bayar yang mati tu. Okay. Guys, tengah besar lagi guys. Ini boleh mendatangkan kemarahan guys pada pemburu-pemburu tengas jelbu. Okay. Jeremino. Bengkok tak? Ni tak bengkok. Bengkok juga. Guys, 50 cm juga. Tengok kalau kamu tak percaya. Bengkok. Nampak? Ni kepala. Ekor dia nampak ni bengkok. Bengkok sikit je lah. Yang air tu melengkok ke sini. Ni kecil sikit lah guys. Jom, saya pusing dia ke sini kot. Bagi dia oksigen. Tak boleh. Sakit dia. Okey. Alhamdulillah. Ni kecil sikit. Okey lah. Stop dia. Okey guys, saya nak balik guys. Hari nak hujan dah. Gelap. Hujan lebat guys. Hujan lebat. Kita dah keluar daripada hutan. Lebat betul hujan ni. Okay guys, nanti saya update kat kamu ikan. Begitu dah keluar dari hutan. Guys, tu tengas merah itu, induk tengas merah Tabung Kelabui ni. Kemungkinan sebab saya tak bawa kat perikanan, malas lah. Saya terus panggil yang tengas merah. Dia gaduh nampak bongkok badan dia bongkok, kepala bongkok dia lebar. Ini induk tengas hijau, orang panggil kejo dengan batu hijau ni. Tapi yang ni saya panggil tengas merah ni sebab saya malas nak tengok, nak tunjuk kepak-kepak dia punya median. Dia ni tak ada gerutu ni. Orang saya panggil dia kelabui juga.
Kemungkinan dia jenis spesies kelah bui ke saya tak pasti lah. Kalau ataupun ikan yang panggil kelah jeram cetek kan. Tapi saya panggil tengah merah je lah. Alah lah guys, saya benda ni kan. Saya nak casting ni guys kan. Lepas tu ni baru tengah hijau ataupun tengah hijau ni. Nampak mulut dia dulu, kepala dia dulu kan. Ponok dia ni, sisik dia macam biasa lah. Kalau ikan kerabu dia ada merah sikit, ada hijau sikit. Ini dia tak ada median. Dia tak ada median, dia ada gerutu. Terus panggil tengah hijau ataupun tengah hijau. Tapi tengah merah ni kemungkinan dia kelah bui, jenis kelah bui ke. Saya tak bawa kat pekanan, saya tak belek sangat kan. Saya takut dia mati, saya ada sekoi guys ni. Induk tengah merah itu. Saya ikan ni saya tak jual guys semua. Ada sikang hidup guys, 3 ekor. Saya dah tahu macam mana nak hidup sikang. Saya tahu lah, nanti saya sharing kat kamu. Tengok kalau dia masuk kan. Dolphin ni guys. Kepala macam dolphin kan. Kamu carilah kok ada tengah sini. Ada, mungkin susah lah kamu nak dapat. Bongkok, kepala dia bongkok. Tak ada gerutu. Ini banyak. Ini ada gerutu, tapi kepala dia tak bongkok. Ni kepala dia bongkok, tak ada gerutu. Ni kepala dia lurus, ada gerutu. Saiz hampir sama. Tu lebar, ni bulat. Ni bulat. Yang ni lebar. Mungkin dia ni jenis kelah bui. Tapi saya tak ada masa nak buat perikanan. Saya tak ada masa, saya malah nak balik-balik. Saya panggil tengah merah je lah. Okay guys, tu guys. Saya dah matikan heater. Nampak macam dia lagi besar pula. Tak, dia lagi panjang. Cuma yang memula ni dia bengkok, bongkok. Jenis bongkok macam kelah merah. Dia ni lurus, tapi ada ponok Yes. Tu ni dia baru keluarkan tu yang sisa-sisa kotoran kan. Saya kuarantin sekejap ya. Lepas tu saya tu masuk dah ni sebab dia tak teruk sangat mulut dia tu. Dalam 20 minit je saya kuarantin. Tu saya letak dalam ni. Guys, nampak? Saya macam botol. Pupus sawit peram ni sangat bau. Sini banyak bau tapi tak besar, kecil-kecil je. Tu satu hari saya nak buat umpan tapa. Hala sangkut. Hala sangkut. Hala sangkut.